Rakyat Malaysia perlu mengelakkan ucapan kebencian serta terus memupuk semangat saling menghormati dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama bagi memastikan keharmonian negara terus terpelihara. Menteri Pengangkutan, Anthony Loke Siu Fook berkata, setiap individu perlu melihat antara satu sama lain sebagai sesama manusia tanpa mengira latar belakang, agama maupun perbezaan yang wujud. Dalam pada itu Anthony menegaskan, masyarakat juga perlu sentiasa memupuk semangat saling menghormati terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat. Malah ujar beliau, perbezaan nilai, agama dan amalan tidak seharusnya menjadi faktor memecah belahkan rakyat, sebaliknya diraikan sebagai kepelbagaian yang menjadi kekuatan negara. Banyak persamaan dalam masyarakat boleh diraikan bersama. Ia boleh menjadi asas kepada perpaduan yang kukuh. Malah dalam kehidupan seharian, sebenarnya banyak kisah perpaduan yang berlaku di sekeliling namun tenggelam akibat kebisingan di media sosial, termasuk beberapa kes atau insiden terpencil yang menenggelamkan kisah perpaduan negara, jelasnya.